Macam mana hidup hari pertama ketika itu? Hari pertama itulah Dajjal keluar di Khurasan, Iran, mengisytiharkan dirinya Tuhan. Dan ketika itu Yahudi Asfahan, Iran juga, seramai 70,000. Nabi sebut angka itu dispesifikkan oleh Rasulullah. Nabi kata 70,000 alaihimut tayalisah ataupun alaihimut tijan. Mereka memakai pakaian khas seperti kain yang diletakkan di atas kepala. 70,000 tadi tentera yang ikut dia ke mana sahaja. Hari ini umat Islam ikut, bukan Islam dalam keadaan bayar dan susah payah. Bayangkan berapa ramai akan ikut Dajjal ketika kita susah waktu tu. Waktu kita tidak ada wang, waktu kita tidak ada makanan, waktu kita tidak ada minuman, maka ramailah yang akan ikut. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Dan Nabi kata mana-mana kawasan yang tidak beriman dengannya akan ditinggalkan kering kontang, kosong, tandus. Binatang-binatangnya mati, airnya dikekalkan, tidak ada setitis pun sepanjang pemerintahan Dajjal di atas bumi ini. Dia akan memerintah bumi ini.